Lembut je badan lah. Okay. Belakang. Dia bukan tunduk. Dia kalau kita berdiri tegak lama, Okay. jadi macam sakit lah. Kalau kalau apa nama, kalau meniarap pun tak boleh lama. Dia macam tak boleh, kalau lurus begitu tak boleh lama-lama. Tu tidur macam jadi macam udang kena bengkok sikit. Akak dah lama ke sakit ni? Lama gila dah. Lama gila dah. Rawatan apa yang dah buat? Tak ada, urut biasa je. Urut biasa. Akak berdiri je nak tengok tulang belakang je. Sebab nak Kerja macam mana kak? Kerja Banyak macam duduk ke, berjalan ke? Dua-dua ada. Sebab Dua-dua ada. bisnes sendiri, depan komputer pun buat sendiri, bergerak sendiri. Tinggi ni kat sebelah kanan akak ni. Mungkin kalau akak pergi x-ray ni mungkin dah ada tulang sengit sikit ni. Sebelah sini ni tinggi. Ini rendah. Belah ni memang problem. Sampai ke sini kak dia tinggi kak. Memang Yang sakit. ni tidak. Dah tak balance. So memang jadi tarik lah bila kita punya pergerakan ni ataupun nak tegak kan tu kan. Sebab dia akan tarik. Otot tu dah tak balance dah. Tinggi ni. Habis kapula dia. Nampak tak badan dia macam tu kan. Okey akak duduk. Pernah aksiden ke, jatuh ke, duduk ke? Aksiden tak ada. Dulu biasalah angkat berat. Tu semua memang Sakit kepala ada? ada. Ada. Sakit ni. Okey, kita cuba bantu insyaAllah. Sebab tak jumpa, lama sangat cari tak jumpa yang perempuan punya. Cakap dengan suami cari-cari dia jumpa. Betul. Tunduk habis. Okey, akak lembutkan je leher akak lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tunduk je. Okey. Okey, good. Tarik nafas. Hembus. Okey, akak tunduk balik habis. Okey, lembut, relax. Boleh kak? Okey. Sakit ke? Sikit. Tak sakit Sebab sangat dia kan? kuat sangat kat dalam. Okey. Atas. Okey. Sekejap tunduk balik. Okey, baring habis kak. Ni aja. Lentokkan badan ke belakang. Ambil habis. Okey, cukup. Alhamdulillah. Okey. Boleh tak? Okey. Okey, kita ambil sebelah sana kak. Tunduk kepala. Pusing habis. Okey, kalau akak lama nanti bolehlah ambil urut kat sini. Kita akan lembutkan lagi. Betul. Lembut baring habis. Okey, cukup habis. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni akak duduk. Akak lembut, lagi senang nak dapat lah. Saya mula dengan jari dulu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembut. Selalu kat mana kak? Dekat Bandar Sarjana Putra. Sarjana Putra. Dia hujung sikit lah kan, Sarjana Putra kan? Dia sebelah Putra High. Lembut tak? Jatuh je. Bahu tu relax. Lembut je. Buat data biasa buat. Sekarang masih buat kerja kasar ataupun dulu je? Sekarang pun. Sekarang pun. Sakit sikit. Okey, sini pula. Bila badan kita tegang agak sakit sikit. Ni lah. Kekerapan urut badan tu macam mana kerap dia? Kerap dia kadang je. Tahun lepas pun adalah. Jarang ya? Lembut, relax. Ketat betul ni. Mak kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembut je kat jatuh bahu. Allahu Akbar. Kau kat sini je sampai sini. Berdetuk pun. Okey, lembut. Jatuh bahu. Okey. Lembutkan bahu tu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jatuh. Boleh? Kakak nama apa ni? Lydia. Lydia. Lembut je bahu, letak.
Okey, relax je. Okey, good. Lembut je, letak bawah jatuh. Okey. Letak. Okey. Oh, sakit sikit. Allah Akbar. Okey, okey. 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 Kejap lagi lepas saya tarik ni akak akan rasa kat tulang belakang kak. Akak jangan panik, lepas tarik tu dah senak. So akak tarik nafas hembus je, jangan buat apa-apa nah. Okey, tarik nafas dalam. Buka mulut, buang habis. Lidah dalam tau, lidah jangan keluar daripada gigi nah. Tarik nafas dalam. Buang habis. Habis duduk habis. Okey, good. Allah Akbar. Selawat. Ambil nafas. Tak apa kak, memang rasa dia macam tu. Akak cuba fokus dengan nafas sahaja. Memang senak sangat rasa dia. Allah Akbar. Kita rasa betul dia terbuka. Kan, yang mana yang kompleks sangat tu rasa betul-betul terbuka kan. Oh. Ada kurang sikit kan daripada tadi. Betul. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Dapat tu yang paling penting tu kak. Nak buka balik tulang. Nak dapat tu susah tu. Alhamdulillah. Panggil orang urut dia uli je. Dia uli, dia lembut sekejap. Tapi yang dalam tu. Yang dalam tu. Ya. Terasa sampai belikat semua. Kan, bagaimana akak rasa tak sakit, tak selesa tu kan. Alhamdulillah. Okay, akak relax sementara saya ambil kaki lah kak. Relax je. Sikit lembut. Double bunyi dia. Lembut. Okey, akak naik atas sikit. Baru. Cas berapa satu sesi yang ni? 90 je. Masya Allah. Naik atas balik. Kena banyak bergerak. Allah. Sekejap kak. Okey. Ketat tu. Tak kakak. Okey. Alhamdulillah. Sakit ni. Okey, akak mengiring sebelah sana pula perlahan. Alright. Jatuh. Okey, lembut je badan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allah. Okey, kejap. Tekan lutut sikit lah kak. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Ya Latif. Ambil je. Kemudian. Sekejap, relax. Okey. Lembut je. Bagus. Good. Alhamdulillah. Okey, akak jatuhkan tangan. Boleh. Okey. Banyak bunyi dia rangut betul. Alhamdulillah. Sekejap mana kak ni? Nak ambil tudung ni. Okey, mari balik. Okey. Okey, ni tak lembut je badan lah. Okey, mari. Mari je. Okey. Sakit sikit kat nak, kat pinggul tu lah. Okey. Biasa kalau akak baring, pinggang tu rapat tak dengan lantai? Ataupun dia terangkat? Dia terangkat. Melengkung kan? So leher sebelah mana tadi yang lebih sakit? Sini.
Okey, tarik nafas dalam. Buang habis. Ketatnya. Tarik nafas dalam. Buang habis. Lembutkan je badan. Jangan lawan lah. Ketatnya. Dah tinggi dah sangat ni tangan ni. Sikit lagi nak.